Ada pihak sebelah sana mempersoalkan langkah Menteri Besar Johor membubarkan Dewan Undangan Negeri disebut tadi. Ada yang berkata Barisan Nasional mahu bermain sendera politik. Tetapi hakikatnya hari ini, esok atau tahun hadapan sekalipun, pembubaran tetap berlaku. Malah selang beberapa hari saja selepas itu, bukan kerana Johor, Negeri Sembilan juga dibubarkan, bukan salah Dato' On. Kenapa negeri itu dibubarkan? Sebab di Johor, Dato' On telah sebut, Barisan Nasional tetap bertanding 56 kursi dan seluruh kursi bertanding. Ada yang di sana dia kata kalau Johor bubar hari ini, besok Negeri Sembilan akan bubar. Kalau di Negeri Johor bertanding 56, mereka kata mereka akan bertanding 36 juga. Ya, silakan kita jumpa di gelanggang.